Putri tak pernah dia nak tegur Putri punya bau perfume. Tapi kali ni dia tegur sebab Putri spray tau. Ni memang bau-bau mahal. Pernah spray di lebih kurang macam ni perfume dia dan dia trigger tau. Dia macam, "Uish, ini bukan perfume tu ke?" Lepas tu Putri tunjuklah packaging ni kan. Ni from Maribel. Lepas tu kata, betul ke? Sebab yang itu memang perfume mahal, faham tak? Kata korang Putri memang favourite. Lepas ni ke mana-mana Putri memang akan pakai ni. Sebab jarang-jarang kita dapat pujian daripada suami. Sebelum ni perfume apa yang Putri pakai, mesti dia kata, apa ni? Bau apa ni? Faham tak? Dia macam, bau apa ni? Tak suka lah spray, faham tak? Memang wangi tapi macam tak kena dengan cita rasa dia. 30ml macam ni, korang tengok banyak. Spray tak payah banyak-banyak. Spray 1-2 kali je dah. Sebab dia memang tahan lama. Okay, aku tak cakap banyak sebab dekat dalam ni dia punya bau, kalau korang nak tahu, dia bau peony, bau rose. Lepas tu dia macam ada citrus sikit, and dia ada bau sandalwood sikit. Okay, dia memang bau-bau elegant, bau mahal, ikut floral from Maribel. Memang affordable untuk korang yang mana jenis pakai daily, yang suka pakai hari-hari tapi korang macam kopak lama-lama kan. Korang pakai perfume ni, okay?